Dah pergi sampai ke Thailand, dah pergi sampai Indonesia. Ini satu-satu tempat ni yang buatkan saya dan lagi dua lagi kru takkan patah balik. Takkan. Kat mana Takkan. tu? Lokasi dia kita orang tengah cari lokasi, tak ada kebuntuan lokasi. Time tu kita kat Perak. Jadi kita search, kita cari, orang cakap kita pergi satu istana dekat Perak, satu istana dekat Perak, dekat Papan, area Papan Perak. Nama istana tu Istana Raja Billah. Istana Raja Istana Raja Billah. Dia sebuah rumah, Perak. rumah. Tepi sungai. Okey, rumah kayu. Oh. Dan dia ada satu surau. Dalam surau tu ada satu beduk. Kalau orang dulu-dulu nak panggil azan ke, ada kematian ke, dia pakai beduk. Okey. So saya sampai petang tu saya pergi tengok tu. Okey. Okey lah, boleh kita cerita pasal sejarah lah. Saya ingatkan tak ada apa-apa lah. Okey je. Saya anggap macam sebuah tempat sejarah yang saya boleh cerita, sharekan sejarah Istana Raja Billah. Bila saya sampai malam tu pukul 8, pukul 9 malam, saya ada satu kebiasaan, saya akan berhenti je kereta, saya akan mulakan dengan kaki kanan. Turun kereta macam mana pun position saya akan mulakan kaki kanan. So bila saya turun je kaki kanan saya, pernah rasa tak bulu roma daripada kaki sampai tengkuk? Pernah. Oh, tak pernah rasa. Bulu roma kaki sampai tengkuk naik zoom. Daripada kaki weh. Ngap pijak, bismillahirrahmanirrahim, pijak zop naik. Saya cakap, oi, ni something wrong tempat ni. Time tu saya happy. Something wrong tapi saya happy. Oh ya, Sebab ada benda lah. Ada benda lah. Jadi kita happy lah. Kan kalau pergi kosong, tak syok. Oh. Saya tak takut, jadi penonton takkan dapat rasa punya. Saya kena betul-betul takut bagi dia orang dapat rasa. Takut tak boleh buat main-main. Dia tak boleh berlakon takut ni. Saya kena rasa betul takut dan penonton kat rumah pun akan jadi nervous, gementar semua. Tapi ini betul-betul punya takut. Okay. So bila saya sampai, kita akan buka dulu bonet kereta, akan set up lampu semua. Budak saya 2 orang ni, dia ada kebiasaan. Bila dia duduk saja dah set up, dia orang akan main game. MML ke apa benda ke. Tapi hari tu tak. Hari tu dia orang apa? Seorang pergi kiri, seorang pergi kanan. Tak duduk. Dia cakap, kau ni kenapa ni? Kenapa tak hati duduk? Tak tahu bang, Tuan. Saya bulu roma kat tengkuk tak turun-turun daripada tadi ni. Tak turun-turun. Cakap, relax lah, tempat baru kot. Saya cakap, tempat baru kot, biasalah. Saya kalau saya tak boleh kontrol dia orang, saya pun tak boleh kontrol sebenarnya. Tapi kalau saya tak boleh kontrol dia orang, lagi teruk. Kan? Jadi saya cakap, relax, duduk, main game dulu. Tak boleh main game. Tuan duduk cakap, sakit kepala ni, sakit kepala. Ini belum start live lah, belum? Belum start live. Lagi setengah jam kita nak live, pukul 10.30 malam. Tiba-tiba kita ternampak satu bayangan. Belakang ni adalah surau. Siapa tahu Istana Raja Billah, dia tahulah. Istana Raja Billah tu ada satu surau lama. Dia dah tulis kat situ siap-siap. Ada satu note. Ada satu signage. Pawang diraja, penarik harta dengan bomoh tak dibenarkan. Datang kat situ. So bermakna ada something kat tempat tu. Yang ada orang cuba buat benda-benda khurafat. Okay. Jadi saya terpandang pada satu sudut belakang surau tu. Ada satu perempuan tua. Saya panggil, saya tepuk budak saya 2 orang. Kau nampak tak apa aku nampak ni? Tak jauh jarak dia. Saya sini dengan kat kipas tu. Tak jauh, dekat sangat. Dia pegang tongkat. Orang tua pegang tongkat bongkok. Rambut putih, pakai baju kurung kedah macam tu, kurung kedah kan? Lusuh, pandang macam ni. Pandang tu tak apa. Dah pandang semua dah nampak. Zoom. Hilang. Tepi ni hutan. Dia hilang, orang tua bongkok. Mana boleh jalan laju? Sangat tu jalan dia. Laju. Kita macam tu. Oi. Saya pandang dia. Usman, balik jom. Budak saya tak pernah. Saya tak pernah ajar budak saya takut. Tak pernah. Langgar. Saya cakap kan. Langgar. Cakap jangan balik. Ada barang ni. Ada barang. Ada barang. Aku dah goyang lah time tu. Tanya. Goyang lah. Dah goyang. Tapi dah janji dengan viewers. Macam mana pun. So masa kita tengah live, 10.30 tu, viewers perasan saya. Kalau penonton-penonton saya, view saya daripada yang lama akan tahu cerita ni. Dia orang memang tahu. Tak percaya tengok komen dia. Okay. Saya live je, dia orang tengok, Usman kenapa gelisah? Sebab dia orang tahu kat mana tempat seram pun saya akan buat kelakar punya. Saya tak peduli lah kat mana pun. Saya akan berjoget, saya akan menyanyi, saya akan berguling kat tempat tu. Tak kisah kat mana pun tempat tu. Oh, gentle lah. Itu memang rutin saya. Tapi tempat tu geng, belakang aku ni macam pelik. Saya kan belakang aku ni macam ada orang intai ke belakang? Saya balik kamera macam ni kan. Tak ada Ustaz, okey. Yang elektrik ke? Kiri? Dia macam ada ni. Elektrik. Tiba-tiba budak saya bangun. Duduk melompat. Melompat masuk kereta. Saya kau apa hal? Ustaz, belakang tu. Saya belakang mana? Siapa cakap kan? Perempuan tu kat belakang. Belakang tu semak. Saya pusing belakang, tak ada.
Budak dua-dua orang ni dah melompat. Aku dah goyang lah. Oh, maknanya dia orang nampak, kau tak nampak? Sebab dia menghadap saya. Macam ni macam seorang menghadap saya kan. Saya tak nampak belakang. Sebab bahagian kamera saya bertutup. Muka saya tutup. So tak nampak angle belakang. Dia kata, okey tak apa macam ni, relax. Kalau kita tak boleh kontrol, viewer nak tengok apa? Ya, kita dah pilih jalan ni, kita kena hadap lah. Okey. So masa saya start explore tu, saya nak tutup sampai satu angin. Hujan lalu. Pernah nampak hujan lalu berhenti. Oh, ada. Ha. Dia lalu sekali je, berhenti dah, tak ada hujan dah. Macam tu je? Tak ada. So bila kita nak mula, bunyi beduk. Teng 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 teng. Kena pula malam Jumaat time Siapa tu. ketuk? Tak ada orang boleh masuk dalam surau tu. Surau tu berkunci. Memang kalau tanya orang situ, dia orang tahu pasal beduk tu. Beduk tu akan berbunyi malam Jumaat. Saya datang pula kebetulan malam Jumaat. Memang jackpot betul. Saya cakap lagi, cantik ni. Kita duduk kat sini 3 orang, viewers tengok kita, tiba-tiba ada bunyi, jackpot lah. Masa tu dah live belum? Dah live. Oh, dah live. Jackpot lah cakap kan. Ini yang kita nak cari. Kan? Tapi cakap, Busan, ini masalahnya teruk sangat ni. Dia punya teruk sampai ditangkap kat bahagian belakang kepala ni, dia pening tu sampai macam berdenyut. Bukan saya seorang, makna tiga-tiga kena. Tiga-tiga kena, dia buatkan kita rasa tak keruan. Tak keruan sangat-sangat. Kita akan jadi rasa macam, apa tempat ni ya? Saya tak tahu yang tempat tu sebenarnya hanya keturunan dia je boleh datang. Keturunan dia boleh datang. Ada orang beritahu saya lah. Keturunan Raja Billah saja yang boleh datang. Saya datang tu ceroboh lah. Minta maaf cakap saya tak tahu time tu. Saya tak tahu.